Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Azam Yusof YouTube channel. Sudah lama kita tak berjumpa. Ya, hari ni bukan pasal kancil lah, tapi hari ni tentang kereta lama, Nissan Eddy Resort tahun 1997. Tapi tengoklah keadaan condition dia, dalam keadaan yang sangat baik, in pristine condition. Okay, sentiasa berada dalam garaj. Jom tengok dalam dia. Tengok radio pun masih lagi kaset. Dan kata owner, masih berfungsi dengan baik. Kapet Nissan original. Mileage baru 212,000 original. Dan sentiasa dijaga, maintain. Kereta ni sangat praktikal lah untuk orang yang berniaga. Okey, kita tengok belakang sekejap. Nissan Eddy Resort Y10. Strap bar dia masih elok. Ruangnya sangat luas. Sangat cantik. Ruang boot yang sangat luas. Saya rasa ni pun kapet original ni. Owner pergi ambil kunci, jadi sementara kita tunggu tu, saya dah minta izin dia untuk ambil gambar, untuk ambil video. Ring cap original, saiz 13 inci. Yay or nay? What a lovely car. Jatuh cinta pandang pertama weh. Oh, sini ada pecah sikit. Tapi lampu ni ada jual. Saya tengok dekat Shopee. Sebab base kereta ni Nissan Sentra B13 sama so banyak part boleh masuk untuk kereta ni. Cantik, sangat cantik. Atas ada roof rail original. Okey. Berat, besi ni. Ini besi. Sangat berat. Original condition. 5-speed original. Dan untuk enjin, dia tengok enjin. Okay. Oh, enjin sama dengan Nissan Sentra B13, cuma dia carburetor lah. What a lovely car. Road tag aktif ya. Road tag aktif. Cuma cat lah, cat ada sedikit kusam. Tapi ni kalau cat satu layer lagi, dia akan cantik balik. Macam mana? Anda semua rasa macam mana? Patut saya angkat ke tak? Harga harga saya akan reveal nanti. Saya rasa harga tak murah ni. Sebab keadaan ni sangat baik. Sangat baik. Kereta ni sangat praktikal lah sebenarnya. Untuk berniaga boleh. Bawa barang boleh. Tengok tu, ruang dia besar betul belakang. Kerusi dia, rasa tak ada orang duduk belakang ni. Dokat dia. Tengok roof lining dia. Wow, ada sikit lah, tapi still acceptable. Fall in love, really. Matte pun original. Okay.
Tengoklah saya bincang dengan owner, tengok macam mana. Okay, apa-apa nanti saya akan update. Okay, yang mana belum subscribe channel saya, tolong subscribe. InsyaAllah lah dalam masa kehadapan saya akan kerap upload sikit. Lama dah tak upload video YouTube saya. Penuh dengan sawang lah. Tapi kereta ni sangat cantik. Berat. Start bar dia masih berfungsi dengan sangat baik. Tengok saya lepas. Solid sangat. Tengok barang bawah dia. Tayar spare di bawah. Bawah dia. Okey, itu sajalah untuk video kali ni. Okey, jumpa lagi pada masa depan. Bye bye. Assalamualaikum.